DND Moringa. Dalamnya dipanggil Moringa Masalati. Masalati ni selalu kat Malaysia tu kedai-kedai mamak lah, malam-malam you pergi dengan dia bawa kawah besar-besar, ada susu semua tu kan. Bukan salah, tetapi ada yang lebih baik. Kita buat secara natural, rasa dia dengan aromanya, dengan herbalnya first class. Sebab dalamnya kita dah masukkan moringa, kita masuk tea, black tea yang terbaik tu, lepas tu ada clove, cengkeh. Ada apa lagi yang dipanggil ginger. Lepas ginger ada yang panggil cinnamon, kayu manis tu kan. Lepas tu ada satu lagi dinamakan biji pelaga, buah pelaga. Antara yang terbaik lah kan. Tak ada gula langsung, tak ada susu langsung. Jadi anda pastikan ambilkan ni demi untuk jaga kesihatan. Untuk apa? Sebab semua herba-herba tadi boleh membantu anda meningkatkan kesihatan. Satu dari segi antioksidannya banyak, polifenolnya banyak. Kalau dengar ni semua tu bahan-bahan mineral dan trace mineral daripada herba-herba terbaik. Kalau dengar cengkeh saja, cengkeh boleh melawan berbagai, membantu melawan berbagai jenis masalah, terutama sekali masalah urat, saraf. Jadi kalau dapat sampai boleh tidur dengan lebih nyenyak, boleh ambil ni 2 hingga 3 kali sehari tanpa gula, tanpa susu.